Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, bersyukur dapat saya memenuhi jemputan tuan-tuan bermana ini sebagai pemain simpanan. Saya simpanan boleh, regular boleh, tak ada masalah. Ada rezeki insya-Allah kita bersama. Ya. Macam simpanan dia. Okay. Jadi malam ni 17 Ramadan. Memang dengar ceramah. Memang dengar ceramah. Memang dengar ceramah. Ingat kata dia setengah tempat tu dia ya betul. Ya betul kan? 17 Ramadan ya. Maknanya hari ni memang betul lah main simpanan tu di orang tengok tu boleh tak boleh kan? Kalau tak boleh kita set lah. Okay, hari kita tadi baru doa, iman doa, Allahumma berkata barik lana fi Sya'ban kan? Jadi kita dah sampai 17 Sya'ban dan balik Ramadan. Balik tu macam balik lah, balik tu mana sampai. Kalau dah balik dah, balik mana? Balik ke Ramadan. Tinggal dalam 13 hari ataupun 12 hari lagi. Saya difahamkan di Indonesia Muhammadiyah dah istihar 18 Februari 1 Ramadan ni. Muhammadi pemerintah 19. Susah juga kita nak berpuasa pun tak dapat nak bersama. Tu sama-sama negeri wallahu a'lam dengan cerita. Kawan kita beritahu 18 Februari jatuhnya 1 Ramadan. Tak payah sekarang ni main kira dah. Sekarang ni main kira dah. Timur tak timur nombor 2 cerita. Dulu kita menunggu-nunggu, radio masa tu sampai kita 17-18 tu. Sebab masa tu kita nak menengok. Tak nampak-nampak sampai sekarang. Tuan-tuan, saya pernah pergi tengok di Tanjung Bidara. Bersama-sama dengan Mufti Melaka pada ketika itu di Tanjung Bidara. Pergilah Tanjung Bidara sana. Sampai-sampai sana mendung, tak nampak. Makan lah. Jadi tapi mana tu istihar raya puasa juga. Jadi hari ni kita nak cerita tentang puasa. Tajuk dia ialah dari lapar ke takwa. Sedap bunyinya tu, lapar ke takwa. Sebab kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Kod-kod lah, tapi tak confirm. Bertakwa. Dan takwa ni bukan satu perkara yang kecil dan boleh dikesampingkan. Sebab tu dalam setiap kali khutbah Jumaat, pertama-tamanya takwa dulu disebut. Maknanya sangat penting takwa ini. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, mungkin wallahu a'lam, satu-satunya amalan ataupun ibadat yang boleh mahu takwa ialah Al-Quran. Al-Quran untuk puasa. Dengan puasa. Walaupun amalan solat itu semuanya ketakwa, tetapi Allah Ta'ala sebut khusus itu, la'allakum tattaqun. Maka sebab itu kita tidak mahu semata-mata puasa itu dapat lapar saja, tapi kita nak puasa itu dapat takwa. Dengan takwa itulah kita akan dapat rahmat Allah Ta'ala, dan dengan rahmat Allah Ta'ala itulah kita boleh masuk syurga. Jadi jangan lepaskan peluang puasa ini bukan hanya semata-mata untuk kita lapar, tetapi untuk takwa. Jadi mindset kita, puasa itu bukan tak lapar, puasa itu takwa.
Oi panas ni masa ni, ya Allah. Tak daya puasa lapar sangat. Tak. Panas ke tak panas ke, kita dah mindset kita takwa. Masuk Ramadan ni kita dapat takwa. Jangan mengeluh pagi-pagi, oh lapar lah. Oi lapar sangat hari ni. Oi panas sangat ni. Hujan ya, tapi lapar apa? Kan? Jadi kita sebut situ lapar. Pukul berapa buka ni? 7.7. Masya Allah. 7.7 pula. Lambat lagi. Tak, sepanjang kita puasa tu takwa. Masuk saja waktu subuh tu, takwa dah ada kepala kita dah. Dah dalam badan kita dah. Dah ada dalam hati kita. Tu takwa. Dan memang kita tunggu-tunggu bulan puasa ni. Walaupun hari ni bukan bulan 17 Ramadan. 17 Syaban kan. Tapi hebatlah mana jemaah surah ni. Dia boleh tegur saya tu. Hebat. Setengah orang tu, yang pertama sekali dia segar, yang kedua dia tak dengar. Sekian satu cerita kan. Rupa dia tahu surah dia tahu cerita. Baik. Puasa itu sebenarnya ialah ritual ketransformasi hati kita. Hati kita ni transform hati kita ni, daripada kita ingat nak raya, ingat kita nak lapar, ingat kita susah, penat, lesu, lemah, tapi sebenarnya untuk takwa. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala masih lagi beri kita nikmat yang sangat besar, yang sangat hebat, iaitu iman dan Islam. Dan insya-Allah dengan iman dan Islam ni lah Allah Ta'ala akan mempertemukan kita dengan ibadah yang sangat agung, iaitu ibadah puasa, saum ataupun siam. Kutiba alaikum siam. Jangan lupa tuan-tuan puan, kita mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan kita lupa. Paling tidak kita sebut 300 kali sehari. Sebut 300 kali. Baru ni saya buat calculation. Satu nama Allah Ta'ala sebutnya namanya Al-Mu'min. Yang ketujuh, nama Ta'ala yang ketujuh, Al-Mu'min. Al-Mu'min ni maknanya amal. Sedangkan kalau kita sebut Mu'min ni, dia ni orang Mu'min, orang Mu'min, orang Mu'min. Mu'min ni salah satu penama Allah Ta'ala, Asma'ul Husna. Dan dia boleh bawa keamanan kepada kita kalau kita sebut dia. Jadi kita susah nak sebut. Cuba kita calculate 10 kali sekali sehari, 10 kali sehari. Kalau sebulan dah 300. Kalau setahun 360. 10 tahun 36,000. Maknanya tuan-tuan, sehari simpan RM10. Tuan nampak, setahun, sebulan RM300. Setahun RM3,600. Banyak. Boleh lagi umrah. Tapi kita tak buat. Memang familiar tu ada, memang jadual tu ada, memang hasrat tu ada, keknya tak buat. Apabila kita tak buat, tak ada. 10 sehari tak ada buat 10 hari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 10 kali. Tak kata lepas. Jadi saya sebut tadi paling kuat 300 kali. Kenapa 300 kali? Kerana ulama zikir, ulama sofi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam khutbah pada orang beriman, semua Allah Ta'ala malaikat selawat kata Nabi, maka kamu selawat kata Nabi sebanyak-banyaknya. Jadi ulama sofi kata bahawa sebanyak-banyaknya selawat itulah 300 kali. Kalau kurang 300 kali itu boleh tak banyak. Walaupun 30 kali itu banyak dah. Maka jangan lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Muhammad SAW. Bukan pada dia, kepada ahli keluarga dia, para sahabat dia, dan seluruh umat Islam yang istiqamah di atas jalan kebenaran. Kita sebut dalam majlis talih ila Syabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zuriyati wa sahabi ajma'in, wa khususan kepada mak ayah kita. Jadi dengan Islam dan iman ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan pertemukan kita bulan takwa,
Kita jangan sebut bulan puasa, kita sebut bulan takwa. Maka kita akan dapat takwa. Kalau kita sebut bulan puasa, kita letih, kita lapar. Bila kita sebut bulan takwa ni, kita semangat. Oh, kita akan jadi orang yang hebat. Jadi macam mana kita nak takwa ni? Kerana puasa ni bukan satu ibadat yang biasa-biasa. Walaupun kita bertemu setiap tahun, tapi dia bukan ibadat biasa-biasa. Di mana ibadah ini ibadah yang disanakan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menandakan puasa ni mempunyai kedudukan sangat tinggi dan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun baru ni kita cerita tentang nisfu Sa'ban, bulan Rajab, di mana suasa Nabi itu di-Isra' dan di-Mi'rajkan terus ke Sidratul Muntaha kan. Allah Ta'ala menganugerahkan satu ibadah namanya solat. Tidak melalui firman, tidak melalui Jibril, tapi direct jumpa Allah Subhanahu Taala. Ibadat yang sangat istimewa, kita kata begitu. Dan itulah yang diceritakan oleh para ustaz dan penceramah malam Isra dan Mi'raj. Tetapi jangan lupa, puasa pun sama. Walaupun puasa itu disebut dalam Al-Quran, kutiba alaikum syiyam itu, tetapi dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala menyebut bahawa kullu amalin ibn Adam lahu ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa inna ajri bihi. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata bahawa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk diri sendiri. Manakah kita bersedekah untuk diri kita, kita senyum, kita buat baik, tolong orang, ataupun kita melakukan amal soleh yang lain, tetapi Allah kata bahawa kecuali puasa, semua amalan itu untuk anak Adam, kepada anak Adam yang beriman dan beramal soleh, kecuali puasa. Allah tak kata bahawa sesungguhnya puasa itu untuk aku. Mana kita puasa ni untuk Allah Ta'ala. Maknanya sebab bahawa walaupun semua sekali amalan ini kita niatkan Allah Ta'ala, tetapi dia kembali kepada kita. Allah Ta'ala kata, okey, aku baik, engkau ambil semula. Kita bagi ke dia, dia suruh kepada kita. Tapi dengan puasa ni, dia terus ambil. Dia tak bagi kita. Dan dia kata bahawa aku yang akan memberikan balasannya dengan puasa itu. Itu takwa. Kita letakkan situ takwa. Ni hebatnya puasa ni. Maka sebab itu tuan-tuan, hadis ini atau hadis kursi ini memberi isyarat awal kepada kita bahawa puasa bukan sekadar ibadat zahir. Zahir itu apa? Zahir. Bukan ibadat zahir, tetapi ibadat yang sangat berkait dengan kejujuran hati dan kesedaran kita kepada Allah SWT, Tuhan kita. Kenapa? Kerana puasa ni satu ibadat yang orang tak tahu. Hanya kita dengan Allah Ta'ala je tahu. Orang lain tak tahu kita puasa ke tak puasa ke, orang tak tahu. Kalau orang tanya walaupun kita tak puasa, puasa. Sebab bukti tak ada. Sebab dia amalan zahir, dia amalan fizikal. Tapi kalau semayang, kalau kita tanya semayang, kau tak nampak semayang? Kau tak nampak semayang bila tak? Tadi berdoa, kita balik lagi berdoa. Tapi kalau puasa, kita kata, ya kau puasa je. Bukti tak ada. Dan kita nak tunjukkan bukti dia tak puasa pun tak ada. Sebab ini merupakan amalan yang sangat hebat. Dia berkaitan dengan kejujuran hati. Hati kita jujur. Dan juga kesedaran kita ni ada Tuhan. Mana walaupun kita makan bulan puasa di siang hari, maka apa tak kisahlah, orang tak nampak. Dan kita boleh kata bahawa tak apalah, orang tak nampak, orang ingat aku puasa. Tapi kena ingat, Tuhan nampak. Itu jujur. Sebab itu puasa ni mengajar kita supaya sentiasa buat baik, sama ada depan orang atau belakang orang. Dan kita tinggalkan buat jahat, sama ada depan orang ataupun belakang orang. Ni depan orang buat baik, tapi belakang orang buat tak baik, maka kita tak jujur. Dan kita lupa bahawa di belakang orang tu pun ada
Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Itu tuan-tuan, puasa ni ada dua keadaan dan ada 3 tingkat. Yang pertama disebut sebagai berdiskusi atau kita bincang tentang perundangan, undang-undang. Bahasa saya undang-undang, sebenarnya fiqh. Fiqh ada perkara yang batalkan puasa ataupun yang menggunakan puasa, bagaimana yang mengesahkan puasa kita, sama ada puasa kita sah ataupun puasa kita batal. Tetapi jarang kita sebut bahawa tentang adakah puasa kita itu diterima ataupun tidak. Kita hanya cerita tentang batal tak batal je, tapi kita tak kaitkan dengan terima ke tak terima. Siapa terima? Allah Subhanahu Wa Taala terima. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena letakkan takwa tadi. Kita bimbang puasa kita ni satu ibadat yang baik, yang hebat, yang Allah Ta'ala kata bahawa itu untuk dia dan dia akan bagi ganjarannya sendiri kepada kita. Tapi kalau tak terima, dia nak bagi apa? Macam kita hantar surat dulu lah. Surat sekarang tak hantar surat kan, hantar tak ada stamp, dengan mengharapkan surat kita sampai. Stamp tak ada, tapi surat sampai dia tak sampai. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Tapi kalau ada stamp pun sama. Aku hantar tu, ada stamp, tak sampai, kita kawan kita. Jadi macam mana dia nak balas surat kita pasal surat tak sampai? Maka sebab itu Nabi sebut bahawa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi sa'im laisa lahu min siyami illa ju', Rabbi qa'im laisa lahu min qiyami illa sah. Nabi kata bahawa cerita tentang terima tak terima ibadat ini, Nabi kata bahawa betapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya. Berapa ramai orang yang sa'im laisa lahu siyami, dia puasa tapi tak dapat apa-apa dari puasa dia itu, kecuali Nabi kata hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga, tak ada apa-apa kecuali lapar. Illa jom ini, kecuali lapar. Maknanya dapat apa? Dapat lapar. Takwa tak dapat. Sedangkan puasa ni kita nak takwa, tapi kita dapat lapar semata-mata. Dapat lapar dan apa dia? Rugi lapar. Dan Allah Ta'ala kata bahawa berapa ramai orang yang solat malam tapi tak dapat apa-apa melainkan berjaga malam. Ini dua ibadat yang Nabi sebut, dicantumkan dulu sekali. Ramai orang sembahyang malam tapi tak dapat apa-apa. Kenapa? Kerana dia tak memikirkan bahawa itu satu ibadat yang Allah Ta'ala nampak dan Allah Ta'ala perhatikan dia, sama ada dia seorang-seorang atau malam. Ini macam mana dapat pahala tuan? Sembahyang malam dia buat live. Sembahyang malam dia buat live. Jadi kita tak dapat menentukan dia betul tak betul, ikhlas tak ikhlas, tetapi kita yang berlaku ini. Biasa kalau buat live ni untuk apa? Buat live, jual barang supaya barang aku baik. Contoh. Jadi ini menunjukkan bahawa puasa dari segi perundangannya boleh sah, tapi kosong dan nilainya di sisi Allah SWT. Sah dari segi hukumnya, perundangannya hukum. Selagi kita tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa, maka insya-Allah puasa kita sah. Amin. Jadi kita bukan hanya semata-mata sah, tapi kita nak juga puasa kita itu yang sebagai diterima Allah Ta'ala. Baik. Apabila kita dah puasa, masuk bulan Ramadan, kita kena ingat bahawa lapar tadi kita nak takwa. Dari lapar ke takwa. Bukan daripada lapar ke lesu. Dari lapar ke lesu malas. Terawih pun tak pergi. Pasal lapar, letih, lesu, tak terawih. Tapi ada juga orang tak puasa pergi terawih. Ada juga kan? Ada orang yang macam-macam layak. Yang macam-macam yang lah. Baik. Ulama dia menetapkan bahawa ada 3 tahap
Kalau kita baca dalam Al-Ghazali, Imam Ghazali, dia kata ada 3 tahap. Dia kata yang pertama dia panggil apa? Tahap awam. Saum awam, puasa orang awam. Kerana dia bergantung pada tahap dan kualiti, bukan sekadar amal semata-mata. Nak sebut bahawa amalan kita ini dia ada apa? Dia ada standard, KPI dia, standard dia. Jadi standard dia, kualiti dia, kalau kita sebut bahawa Al-Quran sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, solat itu mencegah kita daripada buat keji dan munkar. Itu dia punya KPI dia, itu dia kualiti dia. Kalau solat itu masih lagi dia melakukan perkara munkar dan keji, jadi kualiti solat itu tak ada. Maka begitu kita puasa, dia bukan hanya sekadar puasa rawang, iaitu menahan makan dan minum ataupun menahan daripada melakukan tuntutan nafsu syahwat dia, bukan semata-mata itu, tetapi hanya semata-mata menggugurkan hukum wajib berpuasa, tetapi belum tentu mengubah hati dia. Jadi makna bila dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, maka puasa dia sah, wajib dia lepas, tak perlu qada. Kenapa? Kerana tahap puasa dia hanya dia tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan syahwat, itu saja. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut, disebut melalui Rasulullah SAW. Nabi bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala kata bahawa, Nabi kata bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak lihat rupa parah kita, harta kita, handsome ke, cantik ke, lawa ke dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dan amalan kita. Hati kita, dia lihat hati kita. Kita tak dapat melihat hati kita. Apa tu hati orang? Tak tahu depan kita ni hati macam mana. Entah masih tinggal lagi kat rumah tadi, roti canai tak habis makan macam-macam kan. Lepas ni ke ambil jamuan kita, kan sebagainya. Apa tu? Kan? Gitu. Kan hati kita tak tahu. Jadi alhamdulillah hari ni saya minta saya ucap terima kasih lah tuan-tuan, kerana meminjamkan telinga dan hati tuan-tuan kepada saya. Sebab tu tahu 17 Ramadan tadi kan, awal-awal je dah ikat dah. Lupa bulan nuzul Quran ni ke? Ya 7 Ramadan nuzul Quran. Kita ceramah apa sekali. Simpanan tak kira. Kan? Nak sebut bahawa Allah Ta'ala tak lihat itu. Dia lihat hati kita. Lihat hati kita. Dan kalau betul hati kita, maka dia akan bagi balasan. Jadi puasa ini, kalau hanya semata-mata menyebabkan perut saja, iaitu tidak makan, tidak minum, maka dia tentu tidak boleh mengubah hati. Jadi kita mahu bahawa kalau kita ni belum tentu hati kita boleh diubah daripada tahap yang kita buat sebelum itu, iaitu takwa. Maka kita nak ubah hati kita dengan takwa. Ini yang pertama. Yang kedua, itu habis ringkas dah dengan bau tu, panjang lagi ni. Masa ada beberapa saat lagi ni. Amat ya? Biar betul. Sebenarnya tak cukup ni. Dia 10 jam. Saya ada kawan saya beritahu, dia tengok ceramah Isra Mi'raj 3 hari 3 malam. Kita 40 minit apa dapat? Itu pun sempurna dah. Tak apalah. Baik, cara ringkas begitu. Puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan daripada melakukan dosa. Ini dipanggil puasa khusus. Puasa khusus, jadi puasa anggota. Anggota kita ni puasa.
Anggota kita puasa, bukan hanya perut puasa, tapi anggota kita puasa. Bagaimana puasa itu? Nabi kata bahawa asyamu junnah. Asyamu junnah. Jim, nun, ta, junnah. Junnah tu maknanya perisai, penghalang. Tapi kalau jannah, huruf yang sama, dia jadi syurga. Bagi atas, bagi depan junnah, perisai. Bagi atas jannah, syurga. Bagi bawah jinnah, jin. Jin. Ini bahasa Arab dia cukup istimewa. Walaupun huruf sama, baris lain, dia dah bertukar makna. Sebab tu kita baca Quran kena betul, tak boleh salah baris dan sebagainya. Ni tuan-tuan. Jadi perisai apa dia? Perisai daripada lidah kita, daripada mengumpat dan mengata orang, ghibah, menipu, marah yang meluap-luap, pantang sikit orang kata ke dia, dan juga berakhlak yang qabih, buruk. Jadi tuan-tuan puan, kalau kita yang tadi, bila kita selesai, kita tak makan tak minum, okey, settle, lepas kewajipan kita. Sekarang kita nak pergi puasa yang lebih baik lagi, iaitu puasa khusus. Jaga lidah, jaga emosi, jaga apa? Jaga akhlak, bertakwa baik dan sebagainya. Jadi puasa tadi menjadi penghalang kita menjadi perkara yang tak baik ni. Kenapa? Nabi kata bahawa fa iza kana yauma saumi ahadukum fala yarfasu fala yaskhab fa inna sa'ihu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Apabila seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata keji. Fala yarfasu, jangan berkata-kata keji. Wala yaskhab, dan jangan berteriak maki hama orang. Jangan berteriak maki hama. Jika ada orang mencelanya, fa in sabahu, kalau ada orang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Ini pantang ajak je, pantang adu je, geras gitu, lengas lah, saya lengas selalu. Ni tuan-tuan. Maknanya lidah kita puasa, anggota tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, dan akhlak kita terbaik. Jadi dua, puasa selesai, kita tak makan tak minum, sah. Cakap baik, cakap yang baik-baik saja, berzikir, ajak orang pergi masjid, dan tidak menyakiti orang. Akhlak yang baik ni, akhlak baik macam mana? Berkata baik, tidak menganjing orang, tidak mencuri, tangan kikir, pantai lepur je, tidak. Jadi cara ringkasnya gitu. Maka sebab itu tuan-tuan, Habis sampai ke tahap ini, saya fikir boleh ke? Tentu boleh kan. Bulan puasa ni kita tak mengatakan orang, kita tak mengumpat orang, kita tak mencuri, kita tak mengusik orang sebagainya. Maka ini telah membuktikan bahawa tujuan puasa berjaya mengawal kita punya reaksi, tindakan kita, action kita dan akhlak kita. Dan bukan sekadar kita menahan lapar saja. Jadi akhlak kita pada ketika itu kita diam, banyak berzikir, kan? Banyak baca Quran, bersedekah. Ini yang sepatutnya kita buat. Masuk tahap yang ketiga, iaitu puasa yang ketiga. Dipanggil puasa khususul khusus. Puasa orang awam, khususul khusus lagi. Dan ialah puasa yang paling tinggi tahap dia, di mana di sini namanya puasa hati. Puasa perut, puasa akhlak, puasa hati.
Tiga. Ini pandangan ulama tasawuf, khususnya Imam Ghazali. Dia meletakkan puasa itu begini. Baik. Itu tuan-tuan. Sampai ke tahap ini, secara ringkasnya kita bincang, insya-Allah. Kita membebaskan diri kita daripada sombong, angkuh, riak, dengki, hasad, dendam. Dan paling penting sekali bahawa kita takwa, ingat akhirat. Ini masih lagi, walaupun puasa sebab lagi nyaka orang mengisakau bersakau. Pergilah kata kita bincang tu, ejah lagi, dah lagi ngejah. Ni dah lagi ngejah kan. Maknanya hati kita. Apa riak? Riak itu ialah menunjuk-nunjuk. Sebab lagi. Jadi tuan-tuan, ini satu puasa yang menjadi kesan kepada hati kita. Di bulan puasa ni kita tinggal semua benda. Makan tidak, minum tidak pada siang hari. Sebab puasa ni bukan hanya sekadar menukar waktu makan, bukan semata-mata untuk jaga kesihatan. Sebab semua kata gitu. Macamlah kita nak pergi surau masjid. Kita pergi surau masjid ni bukan kerana apa-apa, lillahi ta'ala. Bukan sebab apa-apa, bukan sebab pencen. Lama baru ni pergi ke surau. Kau ada pencen, takkan tak ke surau. Maknanya dia pergi surau bukan sebab Allah, sebab dia pencen. Kalau 3 kali dia tak pencen, kenapa tak datang ni surau? Tak datang. Jadi puasa pun sama. Bukan sebab nak jaga kesihatan, bukan sebab nak pinggang ramping, bukan sebab apa nak apa. Tolong saya sikit, senyap. Bukan kerana kita ikut-ikut orangnya atau puasa kita puasa tak. Walaupun tak semayang, puasa je ramai. Ada kawan saya kata bahawa ada setengah tempat negeri dia puasa tak raya tapi semayang tak berhenti. Tempat kita pula puasa raya, semayang tak pergi pula. Kita bertanya kawan-kawan kita, puasa, semayang Allah dia. Puasa ni puasa. Itu tuan-tuan, bukan sekadar itu. Bukan sekadar hanya kita nak orang kata kesihatan sebagainya. Ramai juga orang puasa sakit juga. Ramai orang makan banyak pun tak apa. Sebab kadang-kadang walaupun kita tak makan sehari, kata bahawa puasa boleh menyihatkan organ dalaman. Tapi sekali tuan-tuan kan, dia pergi pasal Ramadan tu lebih banyak daripada bulan tak puasa tuan. Orang tu boleh panggil sakit sampai sakit. Orang tu belum lah, orang tak belum, saya tak tahu. Tersana mana semuanya tak pula kata dia. Sakit tu maknanya dia punya kadar makan dia dah menteng. Tu menteng tu. Wallahualam. Okey. Jadi tuan-tuan, puasa ini melahirkan sifat ihsan. Sebagaimana hadis Jibril alaihissalam, ketika mana Jibril dia tanya Rasulullah, kan pada ketika itu Jibril tanya ma wal Islam, ma wal iman, ma wal ihsan. Maka Nabi kata bahawa yang bertanya lebih tahu daripada yang menanya. Jadi ditanya kan. Maka Jibril kata bahawa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun yarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah menyembah Allah Ta'ala, takwa Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala, seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Dan memang kita tak nampak Allah Ta'ala ni. Kita tak akan nampak Allah Ta'ala ni. Macam kita bincanglah bahawa ada satu jenis makhluk Allah Ta'ala namanya kuman. Merata ni kuman ni, tak nampak. Tapi kalau kita pakai mikroskop, nampak. Ada kawan saya kata, dia pergi kursus kesihatan.
Jadi orang tu tunjuklah dia punya slide. Kata ni gerai, yang tak ditunjuk dengan mikroskop tadi. Ini yang ditunjuk mikroskop tadi. Dia abang rasa penuh kuman kat situ. Oi, tak makan kawan yang tadi kata gitu. Tak nampak. Sebab tu kita pergi makan kat gerai tu. Kalau nampak tak pergi. Ni tuan-tuan. Yang hari ni ke semalam dapat pula tahu cerita dia reuse balik makanan hak semalam, dia basuh masak semula. Mana sama? Sudah. Rupanya sama kita makan yang dia dah. Recycle. Patut sedap sangat. Oleh kerana nampak, kan. Sebelum tu jangan. Sebelum tu restoran tu kita pergi. Kalau kawan kita datang, sini tadi. Sekarang jangan. Sebab kita nampak. Maka sebab itu Nabi kita bawa memang tak nampak, tapi boleh nampak dengan iman. Sebab dia kata betul-betul, walaupun kamu tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Apabila kita sebut gitu, Allah tak nampak, mana iman kita nampak Allah Ta'ala. Sebab tu kita datang kemari. Ini tuan-tuan ni orang beriman. Walaupun pemain simpanan yang datang juga kemari. Makna iman tinggi. Iman tinggi. Walaupun tak ada ustaz pun datang juga. Bukan kerana kita datang kerana ada ustaz. Tak ada ustaz tak. Kerana kita diperintah Allah Ta'ala. Saya yang sebenarnya paling susah sekali, susah hati saya. Kalau orang panggil saya kuliah maghrib ni, saya tanya, saya pandai isteri saya. Guna gaya ni kata. Orang ngajak kuliah maghrib, tak pergi karang. Orang ngajak nak pergi karang, kita tak ada ilmu. Macam mana kita nak pergi? Jadi kita bimbang apabila pergi ni kerana ini Rosli ngajak. Kalau bukan dia aku tak pergi, habis kita. Habis. Jadi itu jadi isu pada saya. Tuan-tuan tak rasa. Jadi yang sebelum bahawa simpanan ke tak simpanan ke, ini merupakan satu tanggungjawab kita dengan Allah SWT. Bukan kerana tu imam, bukan kerana tamaitan, bukan kerana tu tak. Ini kerana kita sama-sama nak cari takwa Allah Ta'ala. Sama-sama. Dan kita nak sama-sama tak jumpa balik di depan Allah Ta'ala. Macam ni juga. Maka sebab itu kita datang. Dan kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala kata bahawa dalam hadis tadi, Allah Ta'ala melihat kita. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala lihat kita, tentulah kita akan melakukan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, puasa ni sangat kuat membina karakter kita. Puasa ni membina karakter kita. Jadi kerana itu ibadah yang kita lakukan ni tanpa penguasaan manusia. Manusia tak ada kawan. Sebab puasa kita jujur, kita sendiri. Bukan ada undang-undang. Kalau semayang tuan-tuan, contoh tak salam Jumaat, ada puasa tak tangkap. Tapi kalau kita tak puasa, kemarin kalau kita makan depan orang tu dah cerita kan. Itu bukan dia tak puasa sebab dia makan depan orang. Kesalahan dia bukan sekadar tak puasa. Kesalahan kerana makan di halayak ramai. Itu isu. Tak puasa tak ada. Jadi sebab itu Allah Ta'ala mengatakan kita. Maka sebab itu Allah Ta'ala mengatakan bahawa ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia yang menciptakan itu mengetahui, sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, puasa ini merupakan penyuci hati. Nabi bersabda, saya tengok jam, kan? Time keeper dah khabar. Ketahuilah dalam jasad kamu ini ada seketul daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahal kalam jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu. Ala ruhiyal qalb. Dan hati kita ni ada seketul daging. Kalau daging tu baik, semua kita punya jasad baik. Kalau daging kita tu tak baik, seluruh kita tak baik. Nabi kata bahawa itulah hati. Maka Allah Ta'ala kata bahawa yauma la yanfa'ul mali wala banun.
illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari yang kita berjumpa dia esok, tak ada manfaat untuk anak-anak dan harta. Harta tak ada anak, tak ada manfaat kecuali orang yang datang dengan keadaan yang tenang, yang selamat, yang sejahtera. Sebab itu ada satu nama Ta'ala yang kena dipanggil Kudus. Salam sebelum tu Kudus. Baik, 2 minit betul ya. Jadi saya minta 2 minit lagi lah. 5 boleh. Kita ke bawah 5 minit. Allah Ta'ala menyebut tujuan puasa untuk kesihatan atau kebajikan sosial. Allah Ta'ala tidak silap saya. Allah Ta'ala tidak menyebut tujuan puasa itu untuk kesihatan atau kebajikan sosial, tetapi menyebut satu matlamat utama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang dulu seperti sebelum kamu, la'allakum tattaqun, kamu bertakwa, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita dengar biasanya orang ceramah bab puasa ni, ayat ni baca awal, ni kita baca akhir. Sebab matlamat kita puasa ni untuk takwa. Jadi mindset kita sekarang ni, masuk bulan puasa ni kita takwa. Bukan lapar, bukan susah, bukan letih, bukan lesu, bukan menyusahkan, bukan nak meniaga. Oh, ini belum puasa lagi dah pergi uni ke tapak Ramadan. Sibuklah sewa 1,000, 2,000. Kat Kuala Lumpur turun 400 per kecoh, letak 4,000 per kecoh. Kita semua kecoh belaka. Mahal per kecoh, murah per kecoh. Apa ni kita ni sebenarnya? Kenapa? Ni tuan-tuan, sibuklah. Oh, bulan tahun lepas butuh 30,000 tahu. Tahun ni kau nak 60,000. Bukan itu. Tetapi tidak dilarang. Tidak dilarang. Teruslah, tak ada masalah. Selagi kita tidak melakukan maksiat, tipu sebagainya. Jangan lupa. Kalau berniaga betul-betul. Jangan berniaga jangan sampai tak puasa. Kenapa puasa ni? Oh, letih sangat ni. Masa kemah tak raya dulu. Habislah. Wah, gini panas sangat. Maka sebab itu tuan-tuan, untuk takwa. Jadi Nabi menegaskan bahawa la'allakum tattaqun, dan Nabi tambah ayat sebut. Dia kata apa? At-taqwa hahuna, dia kata. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dada. Dia tunjukkan ada. Maknanya hati kita. Dada, sadar. Maka tuan-tuan, yang dirahmati Allah SWT, jadi puasa yang berjaya bukan diukur dengan kita berjaya menahan lapar dan dahaga, tetapi adanya perubahan akhlak. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata bahawa barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa yang telah lalu. Maka sebab itu mari kita memohon agar puasa kita hari ini bukan sekadar sah, melepaskan wajib, tetapi diterima. Tapi walaupun kita puasa sah dan diterima, tapi bukannya sekadar itu, tapi kita mahu hati kita benar-benar mendapat la'allakum tattaqun. Maknanya buah puasa kita itulah takwa. Sebab itu dalam khutbah jemaah, ittaqullah. Jadi kesempatan ini itu yang kita berdoa supaya dapat sampai Ramadan ni, supaya kata ittaqullah tadi dapat ke kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sampai situ dulu kuliah kita pada malam ini. Ini dia ada satu lagi siri kedua, tapi mungkin tak sempat sebab minggu depan kita nak cerita tentang sedekah. Dah janji cerita sedekah ni. Kalau mungkin janji tak boleh pula kan. Dah janji. Kecuali penaja tukar tajuk. Kita tukar. Wallahu a'lam. Saya doakan tuan-tuan semua dalam kesihatan yang baik, dikurniakan segala kebaikan Allah di dunia di akhirat, insya-Allah. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah Ta'ala dan dimasukkan syurga, insya-Allah, dengan rahmat Allah itu tanpa hisab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
ila alladzina amanu salihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Saya minta maaf banyak tuan-tuan dan puan, ada tersinggung terkasar bahasa dan tiada perkara yang menyenangkan, maka saya minta maaf banyak. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.